Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali kepada episod 3 dalam Fikrah B. Ya. Okay. So sebelum kita start, kita akan perkenalkan ahli panel dan Ana sekali lah. Okay, so Ana adalah moderator antum pada hari ini. Ana adalah Muhammad Siddiq dan Ana adalah Ketua Dakwah Amah tahun 23-24. Okay, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wan Amirul Rashid bin Muhammad Nizam. Ana Ketua Pengawas, merangkap Ketua Pelajar sesi 23-24. Ana Ahmad Waskorni bin Ismail memegang jawatan sebagai Ketua Asrama bagi sesi 23 dan 24. Itu saja kot. Okay, so kita teruskan dengan soalan pertama. Jadi kita start dengan jom tanya soalan. Okay, sorry. Nak tanya, Al-Quran kena bawa paras mana ya? Sebab Ana nampak abang-abang semua hayun-hayun je Al-Quran. Abang-abang mana? Nak ambil Quran dah, ambil Quran dah. Tu. Apa ni gimmick? Okey. Quran Okey. Bawa Quran, Ana jawab Bawa Quran. Kalau biasa orang tengok orang bawa Quran dia akan macam ni Macam tu kan, macam bawa paras bawah pinggang, lepas tu dia hayun-hayun. Macam buku sejarah. Ni salah satu salah. Cara yang betul adalah bila mana hantar bawa tu, hantar letak dekat dada hantar. Dengar kan dia cakap? Hantar letak dekat dada hantar. Okay, hantar letak kat dada hantar. Tu cara yang betul lah. Dan hantar berjalan tu, Quran tu dekat dada hantar, bukan hantar hayun-hayun Quran hantar. Macam tu lah. Okay. Itu soalan simple. Okay, kita bergerak ke soalan seterusnya. Bi'ah JZKK dah slow dan lemau. Apakah cara terbaik untuk bangkitkan balik bi'ah ni supaya lagi padu? Okay. Mana ada dia, Bas? Boleh tak kembali balik kepada soalan tadi? Sorry lah. Apa? Tadi bernama budak hayun kan? Ana nak bawa soal tadi kan. Ana ada satu analogi yang bukan analogi lah, cerita sikit lah daripada Ana. Ana dari form 1 tak ada Quran. Tak ada Quran. Ana bukan orang yang selalu guna musola punya. Selalu Ana ambil kira wakaf lah. Dan Ana ambil satu inisiatif ada 1 tahun tu. Ana pilih untuk Ana beli Quran Ana sendiri. Kan Ana bawa Quran dari rumah, Ana tak ingat yang tu. Dan inisiatif tu yang membuatkan Ana tak rasa macam Ana nak hayunkan Ana punya Al-Quran. Dan Ana merasakan lagi special Al-Quran tu. Sebab Ana rasa lagi macam nak jaga. Lagi-lagi time bulan Ramadan kan. Sebab kita semua tengah mengejar 1 juzuk satu hari, yang ada 5 juzuk satu hari. Dan bila antum bawa sendiri Quran tu, antum beli sendiri Quran tu, antum akan rasa berharganya. Dan antum akan rasa yang lagi besarnya mukjizat Quran tu kan. Kalau kita tak sedar lagi, sepatutnya kita dah sedar yang mukjizat Al-Quran tu sepatutnya antum kena sedar betapa besarnya masa zaman Nabi. Dan sekarang ni betapa nampak remeh kan. Sedangkan itu mukjizat yang datang daripada Allah sendiri kan. Tak ada apa-apa perantaraan, tak ada apa-apa kekurangan. Memang kekal dari awal sampai habis. Tak ada pindaan yang dibuat. So bila macam tu, antum kena sedar yang bahawa Al-Quran tu suatu mukjizat. So baru antum tak akan rasa nak hayun sana sini. Sebab antum tak merasakan, tak sedar lah. Antum hayun sana sini. Antum tinggalkan kat pasu. Antum tinggalkan kat tingkap-tingkap, dekat tembok, kowe kan. Satu dosa tau tu sebenarnya kan. Kita as orang Islam tak pandang Al-Quran tu sebesar tu kan. Bahkan ada orang bukan agama Islam pun tapi menghargai Al-Quran lebih tinggi daripada kita kan. Jadi kita refleksi lah balik diri kita kan dengan Al-Quran. Tu lah sikit namanya. Sorry lah, nak kembali kepada soalan tadi. Betul lah. Okay, nak ulang balik soalan tadi. Bi'ah JZKK dah slow dan lemau. Apakah cara terbaik untuk jadikan bi'ah ini lagi padu? Tu lah macam bi'ah JZKK dah selawat kan. Dia penting untuk macam mana? Dia macam antum selalu nampak kan, Abang Amirul Hadif selalu duduk kat tepi, suara kuat-kuat kan. Itu antara, dia dah bagus lah, dia dah start kan. Tapi cuma tak ada sambutan tau. Antum bayangkan, kalau antum tak jadi orang yang start, at least antum menjadi orang yang sambut. Kan, kalau antum pun tak nak sambut, antum pun tak nak start, bi'ah mati. Bila bi'ah mati,
nasi luar masuk kan, antum akan terkejut, kenapa boleh jadi macam ni kat Hidayah? And walaupun antum tak pernah nak hidupkan pun biang-biang yang ada kat Hidayah ni kan. Tapi antum macam terkejut bila nasi luar datang. Contoh, tiba-tiba satu hari nanti kan, ada tiba-tiba lah kan, trend tak pakai baju kat sekolah kan. And antum terkejut. Ini bayangan lah kan. Tiba-tiba antum terkejut. Antum tak perlu terkejut. Sebab apa? Sebab antum tak nak hidupkan. Antum tak ada peranan langsung kat dalam Hidayah. Sedangkan antum semua dalam pelajar Hidayah ni ada peranan masing-masing. Sambutlah kan. Jaza KK tu, sambutlah selawat tu. At least antum sambut. Perlahan pun tak apa. At least ada suara. Kan, daripada antum berbual kan, masa orang Jaza KK. Yang lagi teruk, dia buat-buat muka terkejut lah bila dengar selawat Jaza KK. Macam baru first time masuk sekolah. Padahal masuk sekolah dah form 4, dah form 5. Tapi terkejut. Sorak boleh kan Jaza KK. Orang lead tak nak ikut kan. Tu lah, sorak bukan main, ya Allah. Kita sorak. Bila sorak betul-betul kan. Bila selawat betul-betul. Bila nombor 2 betul-betul. Champion sorak kan. Champion sorak. Betul lah. Sebab apa? Sebab kuning dia mengaplikasikan. Bila sorak betul-betul. Bila selawat betul-betul. Okey. Takut ada yang orang panas. Dia tengok, dia dah pakai baju apa hari ni. Dia bangga. Anda pun tak tahu lah macam mana dia ada keyakinan untuk pakai baju warna ni hari ni. Terima kasih Wais. Bas bi'ah tu macam Wais cakap tadi lah. Ada orang mula support lah. Jangan pelik lah kalau bi'ah mati sebab antum sendiri lah tak. Sebab antum malu untuk start kan. Memang kita bila mana kita rasa kita seorang yang buat benda tu, kita akan rasa malu tau. Tu memang fitrah manusia. Tu tak boleh nak nafikan. Tapi bila mana ada orang yang start, ada orang yang start dan antum tak nak support orang tu, antum tak nak support orang tu penat kat tepi apa keluarkan suara dia, tapi antum tak nak support, sia-sia lah usaha tu. Dan jangan tanya sebab apa bi'ah Jaza KK selawat tu mati. Sebab orang tak keluar suara. Sorak orang boleh keluar suara kan. Takkan nak marah-marah macam abang waktu sukan kan. Weh, sorak. Takkan nak macam tu kan. Selawat. Takkan nak macam tu kan. Kita just boleh bagi tahu je kan. Tak cakap kuning kan. Kuning baik. Tak, bukan. Kuning baik. Tak, bukan. Tak, Ana tengok macam ada Ustaz Bai punya expression tau tadi. Dekat mana tadi? Selawat. Ada ke? Kau dah tak perasan ke? Tak perasan. Okey, tak betul sama-sama. So, itulah sama-sama kita hidupkan lah. Ada seorang lead, kalau antum tak mampu nak lead, antum ikut. Macam tu je. Okay? Ada satu yang bi'ah yang dah lama sangat kita buat. Bi'ah bila ada orang bagi habis bahan kan selalu kan akan Jaza KK. Lepas tu last tu patut yang satu. Hayat Rijal besar takbir. Sekarang dah macam dah hilang, dah tak ada lah sebenarnya. Kalau boleh abang-abang form 5, form 4 tu boleh start balik. Amjad kan. Amjad. Kita mencari suara Rijal untuk lead benda tu. Okay, mencari suara Rijal. Okay. So soalan next. Okay lah. Ni soalan panas juga lah. Kenapa MPP 23-24 macam tak menonjol macam MPP before ni? Okay. Asal Ana jawab lah. So Ana berada di sesi 22-23 dan juga Ana berada di sesi 23-24. Kenapa tak menonjol Okay. Mungkin antara satu faktor adalah masa pemerintahan kami sesi 23-24 ni singkat. Dan bila mana singkat, dia pack sangat tau. Sangat-sangat pack. Okay, sangat-sangat pack. Kalau macam antum tengok MPP sesi 22-23, MPP sesi 23, dia banyak antum nampak dia menunjuk ke depan sebab boleh kita katakan majoriti masa perhimpunan ada masa kosong diorang akan buat gimmick. Betul tak? Okay, majoriti harinya diorang akan buat gimmick. So nampak macam diorang menonjol lah. Jadi macam kalau macam sesi kami, bila masa pack, kami tak banyak masa. Okay, bila masa pack kami tak banyak masa dan kebanyakan masa kami akan fokus pada benda yang dah ada dalam jadual. Kami kena ikut. Okay, tak boleh nak tambah-tambah sangat. Memang kami tak boleh nak tambah-tambah sangat aktiviti lah sebenarnya. Benda-benda yang kami nak buat sebenarnya memang kurang sangat nak tambah-tambah. Tu mungkin antara satu faktor yang anda nampak sebab anda berada di dua-dua sesi. Dan mungkin lagi satu faktor juga sebenarnya mungkin kekurangan idea rasanya. Anda nampak yang sesi 2-3-4 bukan nak merendahkan sesi ni bukan nak merendahkan sesi Ana, tapi pada Ana kurang idea. Pada Ana kurang idea. Bukan kita bila mana kita busy dengan kerja yang pack, okay? Kita akan kurang berfikir kita buat apa lagi lah kan. Kalau macam sesi lepas dia banyak masa untuk berfikir.
Sebab tu Ana cakap kita kurang idea. Diorang banyak idea sebab diorang ada, boleh Ana kata banyak juga masa untuk diorang berfikir sebenarnya. Banyak sangat masa diorang berfikir. Dan ya, rindu juga sesi 2-2-3. Tapi kalau nak compare, Ana rasa tak adalah jauh beza mana pun antara sesi 22-23 dengan 22-23 dengan sesi 23-24. Tak ada beza mana pun. Lebih kurang je sebenarnya. Tu antara satu faktor lah. Kalau pandangan Tawais? Tahu lah. Dia sebenarnya borak belakang tabir memang gempak. Oh. Jujur cakap kami ada idea. Cuma bukan tak ada idea kosong langsung. Kadang-kadang tu full tau, banyak tau. Kalau borak time musrah kan. Kadang tu borak sama MPP kan. Borak-borak sambil duduk, sambil baring. Kadang idea semua keluar merancak sana sini kan. Lebat kan. Kalau boleh hujan turun time tu kan. Tapi itulah kita dibatasi oleh masa tau. Terkadang kami tak nak melanggar kan. Terkadang antum kadang tak pandang pun kan. Yang sebenarnya masa bimbungan dah habis. Kami tak nak menjadi orang yang akan menambah masa bimbungan. Kemudian masa PDPC dipendekkan. Kami tak nak melanggar hak antum bila nak belajar. So terkadang tu kalau ada sempat masa kami akan ada yang gimmick kan. Tapi betul juga kami tak macam merealisasikan idea tu selalu. Dan betul lah, Ana pun rindu gimmick-gimmick abang-abang kerak semua. Menarik lah. Cuma itulah kami kalau boleh next ni bukan as MPP tapi as batch nexus mungkin kan. Kami akan buat banyak-banyak gimmick kan. Sebab sekarang pun dah tak terikat dengan MPP. So maybe boleh nantikan lah gimmick daripada mungkin batch nexus. InsyaAllah. Ya, gimmick paling ingat lagu Barbie lah. Lagu Barbie lah. Ana tak tahu. Sebelum record West sebut lagu tu. Lagu Barbie. Lagu Barbie. Yang Ustazah Syamtidah kalau tak tahu kan. Itu sampai sekarang Ana suka gimmick tu lah. Okay. Terima kasih. Okay, seterusnya. Ini panjang sikit soalan ni Boleh Ana tahu kenapa perkataan korang kedengaran kasar? Bagi Ana ianya normal dan tak ada kaitan dengan kekasaran atau tidak sopan. Ana faham dengan carutan, aku kau, gurau rasa. Tapi perkataan korang tu macam sekolah ni nampakkan dia macam satu dosa. Jadi kenapa tak boleh sebenarnya kita cakap korang ni? Dia bukan, memang tak kasar pun lah perkataan korang. Perkataan korang memang tak kasar. Okay, perkataan korang memang tak kasar sebenarnya. Cuma macam tak sedap lah bila dengar. Contohnya Ana bagi pengumuman kat depan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ni Ana nak buat satu pengumuman pada korang semua. Macam tak sedap tau. Ana hantar tiba kat depan dekat semua orang korang. Tak sedap. Dia better pakai dia punya pasangan lah. Ana hantar, antum, pakai antum. Dia akan kedengaran lebih sedap. Memang perkataan korang tu tak kasar langsung pun. Memang perkataan korang tu dia tak ada kena-mengena dengan carutan langsung. Dia tak kasar pun. Cuma mungkin kita nak satu biang kat sini kan. Kita nak terapkan benda tu lah. Sama macam cakap aku kau dekat sekolah ni. Aku kau tu tak salah pun sebenarnya. Bukan dia satu dosa pun kan. Dia just kita nak bagi antum terbiasa dengan biang sekolah ni. Sebab sekolah Hidayah special kan. Dia kurang macam tu je sebenarnya. Nak bagi ada sentimen yang kat Hidayah guna hantar, guna antum, jangan guna korang. Dan kalau perkataan korang tu pun asalnya daripada perkataan kau orang kan. Perkataan korang tu pun berasal daripada perkataan kau orang. Perkataan kau kat situ. Jadi perkataan korang tu tak kasar pun sebenarnya. Cuma tak sedap lah didengari kalau guna sekali dengan ana, anta. Guna antum lah better. Antum kena rasa special tau. Sebab kalau pergi sekolah lain kan, contoh kita orang pergi MFLS kan. Mula-mula MFLS jujur lah cakap, Ana pakai aku kau. Tapi bila macam tak pakai aku kau je. Bayangan hantar sebagai hidayah kepada yang lain. patah balik. Contohnya kita orang katil dom sama kan. Patah balik kita orang pakai anak hantar. Bila kita pakai anak hantar tu macam rasa macam feeling ditarbiah balik. Masa kita orang yang MFLS tak kosong tau. Kita orang ada 3 orang budak. Dah ditarbiah kan. Yang dah ditarbiah guna hantar dengan kita orang. Bukan main-main tau. Ni juga hantar. Bukan kosong lah pergi MFLS. Mention nama Nazmi Iqbal dengan tak ingat lagi seorang siapa. Syarul tak? Alif
Alip juga Oh ya, Alip. Zaim. Alip. Bulan Zaim. Muka Zaim. Tak, Sains. Alip warna muka botak Tak, dia tak botak. Yang paling handsome. Dia muka macam Zaim. Rasanya macam pernah nampak. Dia Mesing. Mesing kan? Sains kat Mesing kan? Sains Mesing. Nazmi ni Ismail kan. Dia Sultan Ismail. Sultan Ismail So tu lah. Ana hantar specialnya Hidayah ni. So better guna Ana hantar tu sekali dengan antum lah, bukan dengan korang. Dia jangan tak sedap lah sebenarnya. Kadang kalau kat depan tu ada bukan nak sindir lah, tapi kadang bila dekat depan tu ada abang-abang ataupun kakak-kakak yang bagi pengumuman apa-apa dia cakap kat depan, tiba-tiba Ana tiba-tiba kurang. Ana macam pasal dia ni macam tu lah. Macam nak jerit, "Woi, pakai antum." Macam tu lah. Tapi ya, kita menghormati orang kat depan tu kan. So lepas ni pesanan untuk Kiadah juga, cakap kat depan, gunalah antum, jangan guna korang. Tak sedap tau. Okay. Lagi apa? Tak ada. Okay. Jadi seterusnya, anak dua soalan ni macam boleh gabung. Anak gabung Jadi okey, anak baca soalan satu dah. Kenapa MPP tak selalu bersama? Contohnya masa perbualan pagi, masa solat. Lepas tu nak gabungkan, MPP memang kena busy ke? Macam tu lah. MPP Panas. memang kena. Tak ada. Kadang-kadang tu MPP tu tak perasan pun dia busy kan. Kalau macam untuk Ana ambil konteks Ana tak, dia berpaksian kepada antum juga lah kan. Pandangan antum nampak kami busy lah. Bagi Ana memang nampak terkadang lah ikut masa Ana busy. Rasa klise lah sebut klise busy. Padahal tak kerja lagi. Okay. Ya, kadang-kadang kita perasan kita penuh dengan pelbagai kerja kan. Tapi tak dilupakan bila Ana be myself kan. Ana dah memang ikhlaskan niat kan. Contoh ambil konteks Ana jadi ketua asrama kan. Ana dah ikhlaskan niat Ana jadi ketua asrama. So Ana tak rasa busy sangat. Dan terkadang tu Ana cuba untuk adakan masa dengan pelajar kan. Kadang-kadang tu bukan kat asrama je kan. Kadang-kadang tu kat asrama pun macam ada sikit-sikit slack, kena lari sikit kan. Sebab kita nak pastikan contoh macam program lepas maghrib, semua kena ada kat dalam musola kan. So Ana perlu hilang sebentar, jadi Batman jap, tarik-tarik orang masuk dalam musola. Kalau kat sekolah tu kat sekolah tu selalulah juga ada, cuma maybe soalan ni diajukan oleh adik mungkin junior kan. So junior maybe tak perasan kadang-kadang senior tu ada, senior tu dah duduk kat situ kan. MPP dah duduk dah sebenarnya kan. Sebab maybe junior jauh sikit kan daripada kami, so kami tak boleh nak sentuh lah. So bagi Ana bukanlah satu keutamaan, satu kewajipan untuk MPP busy. Jadi MPP sama dengan busy, tak juga. Cuma ada masa-masa yang kami ada projek yang bertahan besar. So time tu akan busy selalu. Mungkin dah habis projek tu, insyaAllah kami MPP tak akan selalu hilang lah. Akan cuba untuk ada. Bagi Ana tu lah ke untuk Ana punya. Cuba antum bayangkan. Kalaulah kami sentiasa ada dengan antum. Okay, maksudnya antum sentiasa nampak kami. Okay, nanti dia akan jadi satu benda yang macam ni tau. Akan ada benda yang kami plan, nanti dia takkan jadi. Sebab dia sekadar plan, tapi dia tak habiskan perancangan tu sampai habis. Dia sekadar kami bincang sekejap. Contoh dalam meeting MPP setiap hari Rabu. Lepas tu dia habis kat situ. Tahu-tahu besok ataupun 2 hari lagi mula. Tak ada perancangan yang lebih detail. Tak ada apa orang kata big picture ni, dia punya secara detail macam mana perancangan tu. Dia kalau kami sentiasa kami hilang tu bukan sebab apa. Kami hilang tu sebab kami nak bagi sesuatu kat antum. Macam Wes kata tadi kan. Kalau kat asrama tu jadi Batman kan. Okay? Macam MT ketua asrama jadi Batman kan. So dia hilang tu untuk preparekan program maghrib. Kalau tak ada program maghrib tu, antum just kalau kat asrama tidur. Lepas maghrib tu tidur, borak. Borak pun tak tahu borak pasal apa kan. Kadang dengar borak pelik-pelik kat budak asrama ni. Macam tu juga kat sekolah kan. Kalaulah kami tak prepare, kami hilang tu sebab kami prepare tau. Kalaulah kami tak prepare apa yang kami nak sampai, kami nak berikan pada antum, dia takkan jadi best lah. Dia takkan jadi seperfect macam mana yang selalu ni antum nampak. Dia sama macam budak-budak form 1, adik-adik form 1. Program awesome tu, okay, disclaimer sikit, kami rancang sebulan.
sebelum antum join program awesome tu. Kalau kami just meeting untuk awesome tu yang pertama tu, kami just buat gitu je. Lepas tu end up sebulan lepas tu awesome. Lepas tu buat gitu. Kita akan jadi best macam mana antum sertai awesome itu. Best lah awesome itu. Best kan? Itu awesome best kan? Sebab apa? Sebab kami ada perancangan yang sangat-sangat baik. Kami ada perancangan yang sangat-sangat baik. Dan itu kenapa kami selalu macam tak ada dengan pelajar, tak ada dengan tak ada auto solat semua kan. Tapi jujur Ana cakap, Ana tak rasa MPP dia akan nak jauh daripada pelajar. Mungkin dia akan tercuba juga cari masa untuk cari masa kosong dia untuk dia bersama dengan pelajar. Confirmnya. Okay, confirmnya. Dia macam Anta adalah seorang Perdana Menteri. Okay, Anta adalah seorang agung. Kan kalau kita nampak kan biasa agung akan turun padang. Okay, turun padang ataupun Perdana Menteri kadang dia akan turun dekat masyarakat, dia akan tanya masyarakat macam mana apa semua kan. Itu tugas dia. Sama juga macam kami. Ya, sama juga macam kami. Kami bila mana kami pemimpin kat sekolah, kami sepatutnya melayani antum. So ada masa yang kami turun. Macam Perdana Menteri lah konsep dia. Macam Perdana Menteri tak setiap masa ada dengan rakyat tu lah. Ada masa yang dia free, dia kosong, confirm dia akan turun. Dia tak akan lepak duduk dekat pejabat dia. Kalau macam kami duduk kat BG, lepak macam tu je. Tak. Akan ada masa kami akan pergi kat pelajar, kami akan muayyashah dengan pelajar. Dan saya rasa itu MPP lain semua buat benda yang sama. Bukan seorang je. MPP lain semua buat benda yang sama. Dan itulah, kalau kita berbalik pada soalan MPP memang kena busy ke, boleh, kalau Ana ikut masa lah. Ikut masa. Tapi busy ni seronok. Okay. Busy ni seronok sebab apa? Sebab Anta tahu selepas ni Anta nak buat apa. Beza dengan Anta tak busy, Anta buat something, lepas ni Anta tahu nak buat apa. Anta akan sekosong. Ana rasa benda tu sekarang. Semalam Ana dah macam, semalam kan nak tidur kan. Macam, aku buat apa kan sekarang? Nak buat apa ni? Tak nak buat apa sih? Macam tu lah. So ada turun jawatan kan. So Ana rasa benda tu. Dia busy, tak busy ni dia rasa tak best lah. Kalau orang tua dia kerja tu rasa best sikit. Dan macam Wai cakap tadi, bila mana kita seronok, kita suka buat satu benda tu, kita tak akan rasa terbeban. Kita akan rasa benda tu busy sebenarnya. Kita rasa benda tu sebagai tempat Ana distress, tempat Ana luangkan masa Ana, tempat Ana rasa seronok. Macam tu lah. Best lah MPP kan? Lepas tu MPP ni bukan sekadar buat kerja MPP kan. MPP tak belajar, MPP pun belajar kan. MPP pun anak ke. Betul. MPP je banyak straight A. Oh, InsyaAllah amin. Amin. Doakan tau. Untuk banyak shares juga. So kita dah sampai kepada soalan terakhir. Jadinya terima kasih kepada yang stay tune. Okay, so nanti ada credit scene pula untuk soalan Ana pasal MPP juga. boleh teka-teka abah salah apa. Soalannya, apakah specialnya MPP dekat Sekolah Menengah Islam Hidayah? So, kita ada 8 banding 8 banat. Yes, 16. Okay. Kalau kat Hirok nak tahu ada berapa? Ada Weh. 30 lebih MPP. Antum bayangkan. Antum bayangkan ada 30 lebih MPP banding banat tau. 30 lebih MPP. Ramai tau. Kalau jadi MPP kat Hidayah ni 8 banding 8 banat, dia rasa special sikit lah. Sebab dia bukan nak kerek lah, tapi dia rasa special sikit lah. Asyik cakap bukan. Tak. Tapi kalau macam Dah Hirok jangan attack Ana. Tak, Dah okey. Ana. Tak, dia macam ni antara benda yang special adalah sebab pertama lah. Okay, pertama benda yang special Ana rasa sebab MPP dekat Hidayah, kami diberikan kemudahan untuk kami buat kerja kami. Bila mana kami diberi kemudahan tu, kerja kami tu akan jadi baik lah. Kami mudah. Kerja kami tu akan jadi mudah. Berbeza dengan MPP dekat sekolah Muslim yang lain, ada dengan cerita yang minit mesyuarat ataupun laporan unit tak pakai Google Docs tau. Dia tak type kat Google Docs, tulis tau. Dan bayangkan kalau dia punya ketua pelajar masa dalam meeting tu jenis yang cakap panjang ataupun benda yang antum bincang dalam meeting tu jenis yang benda yang panjang, anta kena ready otak tangan anta untuk tulis benda yang panjang-panjang. Antara special dekat Hidayah MPP adalah
first Ana rasa kami sikit tapi kami ada. Kualiti tu ada lah. Tapi yang lagi satu kemudahan banyak ah. Kemudahan untuk kami tu alhamdulillah banyak sebagai MPP kat Hidayah ni. Dan selain daripada tarbiyah, benda-benda yang macam tu, kami dapat benda yang lebih daripada pelajar-pelajar lain. Belajar banyak kan dekat dalam MPP kan. Macam episod 1 Sidik, apa Sidik ada sebut, bila duduk MPP ni banyak sangat apa benda yang dia belajar kan. So terasa best lah. Episod 3 kan. Episod 3 lah. Jauh. No. Ya guys. Kelebihan dia lagi. MVP best. MVP best tau. Jujur cakap best lah. Boleh masuk biji. Lagi boleh masuk biji lagi. Tak ada. Bukan masuk biji je. Best lah best. Jadi MVP ni kata-kata akhir kan, sebelum Ana habis cakap ni. Jadi MVP ni best ni satu benda lah. Kalau ambil konteks asrama lagi, Ana suka betul lah jadi ketua asrama ni. Satu benda memang dari otak Ana, sebab Ana jadi MT asrama dah lama tau. And dalam otak Ana sebab Ana memang dah nak buat satu program ikut Ana. And ikut apa-apa yang Ana nak. Macam mana nak jadikan Hidayah Aspura Cup. Bila-bila buat Ana boleh buat. And Ana dapatkan persetujuan daripada guru-guru. Kemudian guru terus okey bagi terus. And guru-guru tak ada nak condemn lah. Satu benda cikgu-cikgu kat Hidayah ni sangat-sangat baik. Sangat-sangat bertimbang rasa, ada rasa nak dengan pelajar juga kan. Terkadang ada guru-guru macam fokus di antara guru-guru kan. Tapi guru-guru Hidayah yang sangat-sangat bertanya khabar, bertimbang rasa kan pelajar-pelajar kan. Jadi specialnya jadi MPP kat Hidayah ni tak rasa macam terbeban lah untuk buat apa-apa saja. Okay, antum diberi kemudahan, diberi keluasan, jaringan apa-apa, network ke, nak guna barang-barang ni ke, banyak benda lah. Dan antum tak rasa macam antum ni disekat, dikongkong. Okey, antum tak boleh nak buat ni, antum tak boleh buat ni. Nak buat perancangan, okey jangan melibatkan ni, jangan guna kawasan ni. Tak, di Hidayah semua benda antum boleh guna. Asalkan kebenaran. Kena minta izin dulu, isti'zan dulu, okey. Lepas tu syura semua. Pakai untuk benda yang baik lah. Bukan salah guna lah. Jadi niat kena betul lah, niat kena betul. Jadi MPP takkan nak buat benda jahat kan untuk rakyat dia kan. So pelik lah kalau naik MPP tapi buat benda jahat untuk rakyat dia kan. Semua untuk kebaikan dan kemaslahatan kan. So insya-Allah tu saja untuk Ana. Borak rakyat macam PM dah. PM Perdana Menteri yang ke-15 Ana rasa insya-Allah. Okey, Ana tu je. Tadi apa untuk MVP. Dan sekali MVP best lah. Nak jadi MVP rujuk Ustaz Bai. Tak ada, jangan. Aku kena jangan. Okay, so kita dah sampai kepada penamat. Jadinya jomlah kita habiskan ni dengan fikrah. Sila. Kabut. Kita akan jumpa pada episod seterusnya, di episod 4 di Fikrah jangan lupa like, share, subscribe. Ana translate balik episod 1 cakap apa. So kalau antum stay tune daripada episod 1 sampai episod 3 antum tahu. Jangan lupa share, subscribe dan follow semua IG live Hidayah, shorts, reels, lagi yang pasti paling akhir antum nak tahu apa dia cakap. I love you all. Nampak kamek kita. Okey, insya-Allah tu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Betul lah tak sama. Jangan.
Kita tak perasan model ni. Kalau macam untuk anak-anak, anak-anak, anak-anak